Kemudian murakkab pula, apa dia punya formula dia adalah dia mestilah yuwafiqul ma'dud. Dia mestilah kita kata sama, yuwafiq dengan al-ma'dud apabila situasinya dalam keadaan murakkab. Baik, kita bagi contoh. Sebab apa saya sebut tadi perkataan asyara, sebab di sinilah kita akan tengoklah. Baik, contoh. Kita nak ambil yang situasi murakkab. Contohnya kita ambil nombor sebelah dulu. Kita ambil sebelah, iaitu apa? Contoh, kita ambil perkataan yang sama, iaitu pelajar. Ambil sebelah. Kita kena ingat, ni kita tak sebut lagi ma'dud, tapi kita kena ingat secara umum bahawa 11 hingga 99 dia punya ma'dud dia adalah mufrad mansub. Baik, bila kita nak buat perkataan sebelah, kita nak ambil perkataan lelaki, pelajar lelaki, maka ingat tadi formula tadi, dia adalah mufrad mansub. Jadi taliban, baik, kita nak ambil lelaki. Okey, taliban. Okey, baik. 11. Kita nak tengok perkataan 11. Baik, sebelah taliban, kita tengok satu-satu. Bila kita nak ambil perkataan sebelah, kita tengok dulu pertamanya adalah perkataan satu. Baik, kita ingat balik aturan dia. Bila satu apa? Dia yuwafiq. Bila satu dia yuwafiq. Maka sama juga satu apa yuwafiq dengan taliban, iaitu ahada. Ahada. Okey, ahada. Dia yuwafiq dengan al-ma'dud. Kemudian sama juga dengan asyara. Apa kita tengok asyara apa? Dia punya perkataan asyara dia adalah yukhaliful, bukan yukhalifu, maaf. Dia adalah yuwafiqul ma'dud sebab dia murakkab. Maka yuwafiq. Jadi sama juga perkataannya adalah ahada asyara taliban. Okey, ahada asyara taliban. Kita ambil pula sebelah perempuan. Ingat ma'dud dia mestilah mufrad mansub. Jadi talibatan. Okey, talibatan. Kita tengok dulu perkataan satu. Kita ingat. Jangan terus nak ingat sebelah semua. Tengok perkataan satu dulu. Maka satu, ingat satu ni dia mestilah yuwafiq al-ma'dud. Maka bila yuwafiq al-ma'dud, ihda. Ihda. Ihda, okey. Ingat ni adalah yuwafiq. Okey. Kemudian asyara. Ni sama juga. Mestilah kita kata asyara tu asyara murakkab, dia mestilah yuwafiq al-ma'dud. Mestilah yuwafiq al-ma'dud. Maka macam mana? Maka asyrata. Asyrata. Sebab kita kena ingat bila dia murakkab, dia shin dia disukunkan. Ihda asyrata talibatan. Tamam? Okey, baik. Kita ambil pula 12 pun sama. 12 pun sama. Hukum dia sama. Kita nak ambil nombor 13. Baik, nombor 13. Kita kena ingat ma'dud dia 11 hingga 99 dia adalah mufrad mansub. Jadi kita nak ambil perkataan sama juga pelajar lelaki, taliban. Okey, taliban. Okey, 13. Macam kita sebut tadi, tengok satu-satu. 13 tengok angka 3 dulu. Angka 3. So angka 3 apa tadi kita tengok? Angka 3 tadi, ingat angka 3 adalah yukhalif. Tuan-tuan hanya perlu ingat perkataan 3 hingga 9 sahaja. So apa 3? Yukhalif. Maka bila yukhalif al-ma'dud, maka yukhalif salasata. Salasata. Okey. Salasata. Ini kita buat. Okey. Yukhalif. Kemudian perkataan asyar murakkab dia adalah dia punya formula dia mestilah yuwafiq. Jadi asyara salasata asyara taliban. Salasata asyara taliban. Kita ambil perempuan pula. Talibatan. Ingat 11 hingga 99 ma'dud dia mestilah mufrad mansub. Talibatan. Okey, talibatan. Okey, sama juga kita ambil atas sikit 17.
Ingat 17, 3 sehingga 9, dia mestilah yukhalif al-ma'dud. Maka talibatan sab'a. Okey. Sab'a. Kemudian dia punya asyar murakkab dia mestilah yuwafiq asyrata. Okey. Sab'a asyrata talibatan. Ni ingat, kita tengok dulu sab'a, dia mestilah yukhalif. Tamam? Dia mestilah yukhalif.